So pagi ni kita nak pergi solat. Nak pergi semayang subuh dekat Hagia Sophia. Jom. Okay, ni keadaan pada waktu pagi, waktu subuh. Hari ni subuh, ini baru nak subuh. Kalau dekat Istanbul, jalan dia berbatu-batu macam ni. Berbatu-batu. Lepas tu dia macam naik bukit sikit. So tu Blue Mosque. So apa beza Blue Mosque dengan Hagia Sophia? Beza dia ialah Blue Mosque ni dibina oleh zaman Uthmaniyah tu. Kalau yang Hagia Sophia tu sebenarnya dia adalah katedral yang ditukarkan ke masjid. Sekarang ni kita nak semayang subuh ni dekat Hagia Sophia. Nanti semayang lain kita semayang dekat Blue Mosque pula. Cuba bayangkan. Ni lah Hagia Sophia. Ni adalah Blue Mosque. Sepanjang malam ada polis. Sebab daripada bilik kita memang nampak polis tu sentiasa ada dekat depan ni. So dua tempat ni memang ada polis sepanjang masa. Bayangan. Yelah sebab depan tu sebenarnya adalah tempat Kristian kan dulu. Orang Islam dah ambil. So sebab tu lah. Jadi memang ada orang berjaga lah kat sini. Entrance akan masuk kat situ. Dia akan straight pergi ke sana. Okay, tapi dia akan buka waktu solat saja. And then sini exit. So ni adalah pintu masuk Hagia Sophia. Kalau nak semayang subuh kat sini. Kat tepi ni. So ni Hagia Sophia. Kat sini. So ni semua gereja sebenarnya ni. Dulu ni gereja. Assalamualaikum. Hi everyone, tengah hujan. Sebenarnya kita dekat dalam Masjid Hagia Sophia. So sebenarnya Hagia Sophia ni dia dibina oleh Bezanin. Kita sebut dia. Tak tahulah Bizanin ke Bezanin ke Byzantine Yang paling y'all nak kena tengok tu sebenarnya adalah lukisan manusia. Tapi dia sebenarnya mozaik. Dia mozaik tu dia tampal-tampal buat bentuk manusia lah. Jesus dengan Mary kan. Lepas tu dengan Raja Bezanin. So Raja Bezanin ni sebenarnya adalah daripada Empire Rome yang dia besarkan Byzantine. Dia expand ke timur. Y'all kalau masuk, y'all kena nampak lah macam adalah tanda salib semua tu. Dia dah tukar design lebih Muslim lah. Ada kaligrafi Islamik kat situ. So memang kalau kita tengok tu Byzantine ni memang cantik lah sebab dia ada buat dome tu. Dome tu besar sangat. So dome tu memang besar. So memang lawa lah. Nampaklah keagungan tu. So basically tahun tu ialah tahun 1400 Masihi. Dia memerintah daripada 330 Masihi sampai 1400 Masihi. Lepas tu daripada 1400 sekarang kita dah 2026 kan. 800 tahun diperintah oleh Islam lah. So sebab tu kalau kita tengok dekat Hagia Sophia ni dia masih lagi ada kekalkan gambar Mary apa tu semua tu dia kekalkan. Cuma dia akan tutup pada waktu solat dengan kain putih. Dulu Nita selalu confuse Konstantinopel tu apa. Sebenarnya Konstantinopel tu sebenarnya adalah bandar Istanbul. Memang cantik lah kat sini.